muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Hey, boy, kenapa kamu mengelamun je tu, ha? Tak ada apa, cikgu. Day, cepatlah jawab soalan cikgu Papa. Soalan? Soalan apa, cikgu? Soalan matematik lah. Soalannya, Tok Samad mempunyai 3 orang anak. Mak Salmah juga mempunyai 3 orang anak. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? Berapa? 6 lah kan? 6, ya? Salah! Lagi dipersalahkan! Salah? Habis tu, apa jawapan dia, cikgu? Jawapannya 3! Ha? 3? Kenapa 3, cikgu? Kerana Pak Samad dan Mak Salma adalah suami isteri. Adakah kamu semua bersedia, wahai anak muda? Bersedia untuk apa? Bersedia untuk teka-teki kebenaran. Teka-teki kebenaran. Ayo, bersedia kawan-kawan. Teka-teki lagi. Ini kelas matematika, kelas teka-teki ni. Entahnya. Malaslah nak jawab. Oh, malah nak jawab ya. Baiklah. Sesiapa yang dapat jawab dengan betul, cikgu akan bagi hadiah yang lumayan. Wah! Saya tahu. Cepat bagi cikgu. Ya, teka-tekinya ialah apakah yang ada di dalam tangan cikgu? Durian. Kuda kepang. Kacang? Salah! 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 Pemadam? Salah lagi! Lemah! Memang lemah pun. Apa kau cakap? Oh, cakapan orang ya. Kalau kamu hebat, tekalah dengan betul. Gajah? Gajah? Apa kamu kurang sioman? Kalau ada gajah di dalam tangan cikgu ni, lemaslah gajah tu. Kamu ingat cikgu ni kejam ke, ha? Hayya, cikgu ni. Gajah mana boleh muat dalam tangan? Mana kamu tahu? Kamu pernah cuba ke? Pernah? Teruskan tekaan kamu, wahai anak muda sekalian. Susahlah, cikgu. Bagilah clue. Baiklah, cikgu akan bagi kamu 3 clue. Clue yang pertama, ianya merupakan sesuatu yang menakutkan. Saya tahu cikgu. Apa dia jawapannya, wahai anak muridku? Hantu. Salah! Bukan hantu! Clue kedua, cikgu. Clue kedua ialah ianya adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Hantu penunggu, cikgu. Hei! Saya dah kata bukan hantu tadi! Apa kamu ni letak telinga di rumah ke? Masih susahlah, cikgu. Bagilah clue lagi. Baiklah, cikgu akan bagi kamu clue yang terakhir. Ianya merupakan sesuatu yang akan menentukan masa depan kamu. Hantu kahwin. Apa lu merepek ni? Apanya merepeknya? Menakutkan? Mestilah hantu. Yang orang tunggu-tunggu dan akan tentukan masa depan, mestilah kahwin. Jadi, hantu kahwin lah. Betul tak, cikgu? Ada logik di situ. Tetapi salah! Kamu semua sudah mengalah. Nampaknya Boba Boy dah tahu jawapannya. Apa? Tak mungkin!
Izinkan saya ke tandas, cikgu. Bikin kebenaran suspend aja. Pergilah, wahai anak muda. Salam, cikgu. Minta restu ke tandas? Haha, hebat. Inilah pelajar contoh. Nak ke tandas pun hulur tangan salam dulu. Syabas anak muda, syabas. Mana ada apa-apa di dalam tangan cikgu? Apa semua ni? Tipu daya cilik. Mana ada tipu, cikgu. Saya memang nak ke tandas. Nak minta izin dulu. Cikgu ni. Tak ada apa-apa dalam tangan, suruh kita orang teka pula. Yalah, harus kepala fikirkan jawapan. Apa kamu ingat cikgu berdusta? Di dalam genggaman cikgu ni ada tarikh peperiksaan matematik. Kan? Menakutkan, ditunggu-tunggu dan menentukan masa depan. Mestilah peperiksaan. Bila peperiksaan tu, cikgu? Mengikut tarikh azimat ini, peperiksaan jatuh pada hari ini. Hore! Selepas waktu rehat. Selamat pagi, murid-murid. Jangan tanya. Sekarang, Cikgu Papa akan mulakan kelas dengan satu soalan matematik. Sedia? Sedia, cikgu. Cikgu ada 5 biji apple. Kamu minta 3 biji. Berapa bijikah yang tinggal? 2 biji, cikgu. Salah lagi dipersalahkan. Benar dia tolak 3-2. Jawapan yang benar adalah 5 biji. 5 biji? Bukan kita orang dah minta 3 biji ke? Aha, kamu minta sahaja. Tak semestinya cikgu akan bagi. Ini kelas matematika kelas apa ni? Ayo, bangkitlah wahai anak muda. Macam mana Papa boleh jadi cikgu ni? Sebenarnya, menjadi guru adalah cita-cita Papa sejak kecil lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru matematik. Saya akan tambahkan kebenaran dan mansuhkan kejahatan. Lalu saya akan algebrakan kejahatan untuk mendapatkan kesaksamaan teorem Pythagoras yang sudut je. Sudahlah tu, cikgu. Syok sendiri lagi. Syok sendiri? Kebenaran. Tak pernah syok sendiri. Cerita karut, konspirasi liar dan tahyul. Kamu ni, cubalah bergelumang dengan benda yang berfaedah sikit. Dia ni cikgu. Asyik cari pasal je. Pasal memang suka cari kebenaran. Tetapi kebenaran tak pernah cari pasal. Apa yang cikgu cakap ni? Sungguh dalam sekali kata-kata cikgu Papa. Dalam? Apa maksudnya, Gopal? Entah, tapi bunyinya begitu dalam sekali. Sudah, keluarkan buku teks matematik kamu. Cikgu, Ya, apa dia wahai anak muda? sekarang waktu pendidikan jasmani, cikgu. Bukan matematik. Oh, iya ke? Sebentar, cikgu pergi panggil cikgu PJ kamu ya. Ya, salam senaman murid-murid. Ya. Salam senaman, cikgu. Macam mana Papa boleh jadi cikgu PJ ni? Sebenarnya, menjadi cikgu PJ adalah cita-cita Papa dari azali lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru pendidikan jasmani. Saya akan regangkan otot kebenaran. Lalu saya akan memecut 100 meter memotong kejahatan sampai tercicir 5 tiang.
Syabas, syabas. Siapa ni? Sayalah Papa Dil. Papa Dil? Ya, Papa yang adil. Macam mana Papa boleh jadi pengadil? Sebenarnya, menjadi pengadil adalah cita-cita Papa dari tadikah lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu. Apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi pengadil bola sepak. Saya akan layangkan kad kuning kebenaran. Lalu saya akan berikan sepakan penalti ke gawang gol kejahatan. Yeay! Senanglah kita menang macam ni. Ya loh, Cikgu Papa. Kasih kami menanglah. Kami baik wo. Dia orang ni jahat. Tidak. Bola tidak mengenali yang baik dan yang jahat. Bola hanya mengenali yang menang dan yang kalah. Mana boleh, Papa? Bagilah kita orang menang. Kau ni, nama pun pengadil. Kenalah adil. Ya, tepat lagi kan jitu. Bro, susah ni. Ada pengadil. Aduh, macam mana dengan rancangan kita ni, Cik Bos? Sudah. Ayo ke posisi masing-masing. Ya, sebelum kita bermula, Papa ada 3 pesanan. 1. Jangan main kotor. 2. Jangan main guna kuasa. Dan yang ketiga, jangan sesekali memainkan perasaan seorang lelaki. Kalau tak suka, buatlah cara tak suka. Ni tak payahlah suruh belanja makan lah, suruh jaga kucing lah, suruh buat assignment lah, apalah. Assignment apa ni? Alamak, salah pesanan lah. Terbaik. Jom semua, kita nak... Kamu nak pergi mana ni? Pergi lawan robot panggul lah, cikgu. Bagus. Apa? Ujian tak habis lagi. Kamu nak pergi berlawan? Aduh, tadi cikgu juga kata suruh pergi lawan. Ada saya kata sekarang ke? Ada? Yo, apa cikgu ni? Sekolah dalam bahaya, Ma. Bahaya ke? Papaya ke? Ujian tetap ujian. Kasih habis dulu, baru boleh keluar berlawan. Nah, cikgu. Dah habis jawab. Cepatnya. Hebat. Apakah semua ini? Bahasa apa tu? Kenapa, cikgu? Tak faham ke? Awak nampak muka saya ni? Ada muka saya ni warna hijau ke? Ada antena ke? Ada? Tak ada. Dah tu, apa pasal? Awak ingat saya boleh faham tulisan cakap alien awak ni, Terbaik. Tapi saya dah habis jawab, cikgu. Biar saya lawan robot panggul tu. Tak boleh. Duduk. Sebelum saya duduk atas kamu, nak? Berat tu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau. Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy, gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Cukup gentar. Kuasa duamu. Jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Itulah kamu tak tahu pepantun.
2-3 tikus berlari. Mana nak sama si hamster seorang. Memanglah bawai lari. Nanti dia datang balik. Barulah dia seorang sampai menang. Bernas. Pandailah cikgu pantun. Terima kasih. Ambil bisnes kat ni ya. Kalau ada jemputan kuda kahwin ke, majlis berkatan ke, kalau nak cikgu pantun, cikgu boleh datang ya. Ke kita boleh bincang Benar tu. Dengan teknik kelas tambahan kebenaran, mereka tidak akan gagal lagi. Cikgu, tolonglah cikgu. Kasih ajar anak saya. Kasih dia pandai. Jangan risau Encik. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya dapat A juga. Macam salah je bunyinya. Telur 12 biji, gula pasir 2 kampit, daun kari, daun petik, koko tok abah 3 tong. Apa hal tu? Ini nak ambil gambar IC ke apa ni? Bukanlah cikgu. Ocobot tengah scan Boboiboy untuk pastikan kalau dia ada kuasa air. Kuasa air? Elok sangatlah tu. Bak air silap segelas. Haus berjalan pergi pasar ni. Betul tu, wahai Encik Abah. Bak kata pepatah, air yang tenang jangan disangka tiada singa. Bila masa pula ada singa dalam air? Ada? Singa laut tu apa? Fashion terbaru planet mana pula ni? Kucing baru kami ni. Dia cakap Gopal sebab lapar sangat. Aduh, kesian kucing ni. Lapar ya? Cikgu, boleh tak cikgu bagi dia ikan segar tu? Nak ikan segar ya? Boleh. Boleh tangkap sendirilah. Nah, ambil joran ni. Cikgu, kucing mana reti tangkap ikan sendiri? Itulah yang kamu tak faham. Kalau cikgu berikan sahaja ikan, dia akan kenyang untuk sehari. Tetapi kalau cikgu ajar dia tangkap ikan, dia akan boleh menyara diri sendiri. Hentikan kucing tu! Ikan kebenaran! Action lagi! Doktor, kawan-kawan dia tak perlu takut dengan dia. Sebab korang pun tak takut dengan kaktus. Macam ni lah bagus. Betul tu. Bak kata pepatah, jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Hei, apa ni? Kebenaran. Tak pernah berbanja lah. Terbaik. Ambillah saya, Papa. Ambillah saya jadi anak murid Papa. Pula. Boleh. Tapi sebelum tu, aku ada tugas untuk kau, wahai anak muda. Apa saja, Papa. Saya rela korbankan jiwa dan raga saya ni. Ambillah TV ni. Oi, suka-suka je bagi barang orang. Tak perlu. Kebenaran tak perlukan televisyen. Habis tu, kebenaran perlukan apa? Kebenaran perlukan... nasi goreng kampung telur mata. Nasi goreng kampung? Syabas, memang sedap. Banyak pula tu. Mana beli ni? Saya buat sendirilah. Buat sendiri? Tengok ni. Tukaran nasi goreng kampung. Kampung. Kau bagi aku makan selipar? Salah ke? Bukan saja salah, malah tidak bermoral. Habislah kau Gopal. Nasib baik aku ni baik dan bergaya. Kalau tak, aku dah hukum kau. Maaf, Papa. Janji tak buat lagi. Nah, makan biskut Yaya lagi bagus. Sedap ke ni? Tidak! Jangan makan biskut tu, Papa. Jangan! Ish, apakah semua ni? Dah lah bagi aku makan selipar tadi. Sekarang kau tak bagi aku makan biskut yang cantik molek ni pula. Cantik di luar saja, Papa. Jangan terpedaya. Yalah, kalau makan boleh pingsan wah. Pingsan? Oh, Cik Adik. Kebenaran. Kebenaran tak akan pingsan. Macam mana, Papa? Macam kertas pasir. Tok Guru, bangun Tok Guru.
terbaik. Apa jadi? Kenapa kepala aku sakit? Papa pengsan tadi lepas makan biskut Yaya. Pengsan? Lawak karut. Mana mungkin? Aku tertidur je tadi. Kenapa? Tak percaya ke? Ngaku je lah pengsan. Yelah, Papa pengsan tadi. Tapi jangan beritahu orang Nah, RM1. Tak perlu, Papa. Ada benda lagi penting ni. Apa dia, wahai anak muda? Tadi kita orang... Papa dah tahu. Papa tahu raksasa tidur serang kita orang tadi? Apa? Raksasa tidur serang korang? Ceh, kata tahu tadi. Ya Papa tahu Rotex Papa dah nak mati. Yang ni tak tahu pula. Selamatkan diorang. Anak siapa kepala kotak ni? Hoi, biawak komodo. Apa? Kau panggil aku biawak komodo? Takutkan budak bolehlah. Cuba lawan bapak budak dulu. Berbaik lepas aku tamatkan riwayat kau bolehlah. Serangan! Kejap. Jangan bergaduh. Kalau tak gaduh nak buat apa? Buat... Kopal. Apa kita nak buat ni? Dapat cakap. Kalau tak aku makan kau. Aku tahu. Kita cabar raksasa tidur main dam haji. Dam haji? Alamak, macam mana ni? Papa sebenarnya tak pandai main dam haji ni. Tak pandai main? Habis tu kenapa cabar dia main dam haji? Sudah. Mari kita mulakan. Baiklah. Ya! Oi! Apa salah gerakan aku? Salahlah. Itu dam aku. Salah? Terpatut. Aku saja nak uji kecerdasan kau. Nah, gerakan kuda! Ini bukan tak pandai main. Ni tak reti main namanya. Nampaknya kita akan menang dengan mudah. Kau ni pernah main dam haji ke tak? Bukan macam chess je ke? Bukanlah. Oh, bukan. Boleh tolong ajar tak? Sudah. Biar aku ajar si Papa Bola ni. Supaya aku boleh bully dia lama sikit. Papa Bola ya? Tunggu kau nanti. Dah faham dah? Kacang je ni. Lepas ni kau pasti akan dikalahkan. Tak sedar diri. Ada hati nak menang lawan juara 5 kali. Juara lawan raksasa-raksasa hodoh? Bolehlah. Kita akan main 3 game. Nak bully lah tu. Siapa menang 2 dari 3 game, dialah pemenangnya. Sedia? Ayo. Semangat aku dah berkobar-kobar dari semalam. Mari kita mulakan. Baiklah. Kau jalan dulu. Aku jalan dulu? Okey. Kalau jangan nangis, Kau pasti akan menyesal bagi Tok Guru jalan dulu. Habislah. Apa yang habisnya? Dam aku tinggal 1 aja. Ya. Okey. Ya, kau telah masuk perangkap aku. Buah dam aku dah habis. Akulah pemenangnya. Apa sal pula? Dam aku yang habis dulu. Aku menanglah. Oi, bukan macam tu. Dam habis kau kalah lah. Kesilapan yang besar. Sepatutnya kau belajar main dari aku dulu. Bukan aku ke ajar kau tadi? Tadi tu tak kira. Aduh. Tok Guru. Sampah. Garis putih. Kuasa kau yang halus tu tak ada kesan pada aku. Gopal. Tok Guru. Apa? Nak ucapkan selamat tinggal sebelum aku hapuskan korang semua ke? Silakan. Ya, Tok Guru. Papa dah tak lama dah ni. Jangan pergi Tok Guru. Ingatlah wahai anak muda. Tumbangkan ampaian kejahatan dan kibarkan bendera kebenaran.
Jangan sesekali biarkan mata kau dipenuhi dengan... Oi, malah! Dah padam pun banyak cakap lagi. Ambillah ni. Pakai tali pinggang pusaka Papa tu. Dan ajar biawak komodo tu. Tapi nanti Papa akan hilang kuasa buat selamanya. Kuasa Papa mungkin akan hilang. Tapi nadi kebenaran tetap akan bersama Papa hingga akhir hayat. Tidak! Jangan Guru! Rotan Keizafan! Hah? Tok Guru! Macam mana Tok Guru boleh hidup lagi ni? Memanglah aku hidup lagi! Kata dah tak lama dah jadi. Yelah, dah tak lama nak pengsan. Bukannya nak mati. Sakit tersepit kaki tadi. Hai, tersepit sikit je. Bukannya sakit sangat pun. Apa? Kau pernah tersepit kaki ke? Pernah? Tak ada kaki, macam mana nak tersepit? Tahu tak apa. Nampaknya kebenaran di dalam kesukaran. Mana satu nak pakai ni? Ayah, cikgu susah mau buat keputusan wah. Ya! Cepat cikgu, nanti Jojo serang kami. Pakai saya punya cikgu. Saya punya paling hebat. Pakai jam kuasa akulah. Lagi hebat. Apakah ciri-ciri yang Cikgu Papa akan gunakan untuk memilih jam kuasa yang terhebat? Kuasa manipulasi graviti atau kuasa manipulasi molekul? Fikir betul-betul cikgu. Pakai warna pink lah. Cantik sikit. Rasailah kuasa manipulasi graviti. Pink gitu. Biar Papa saja yang uruskan. Kuasa graviti yang hebat. Pastinya hari ini kau akan faham arti sebenar penyesalan. Ayo cikgu, serang dia. Rasakan kuasa terbangan graviti. Ya! Wah, lajunya. Hai, tapi apa sahaja tak kena buih Jojo tu? Tolong! Macam mana boleh terbang ghost time pula ni? Apakah semua ni? Aduh. Oh je lebih. Sama je macam Atok. 2 kali 5. Hei, Atok tengok kau ni seorang-seorang je tiap-tiap pagi. Mana ada seorang Tok Abah? Ni, berkayu 3 ni ha. Nah, makan lepat pisang ni. Kau ni tak ada siapa kat rumah ke? Bini kau mana? Mana Tok Abah tahu saya dah kahwin ni? Nama pun Papa Zola, bukan Bujang Zola. Begitu tajam sekali pemerhatian Tok Abah ni. Apa orang rumah kamu ni tak reti masak ke? Ish. Mestilah reti Tok Abah. Malah bukan sahaja memasak, tetapi juga perfect dalam segala urusan dalam, luar, atas, tepi, kiri, kanan rumah. Aduh. Macam. Bagaikan pinang di belah kapak. Kapak apa yang kamu maksudkan, ha? Tak ada apa-apa. Sudah! Jangan seksa bini Papa! Apa kamu tak kesian ke tengok bini Papa ni? Tapi masalahnya Mama Zila nak hancurkan bandar. Itu masalah kamu, bukan masalah saya. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Cukup tentang. Kuasa jualmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Gentar. Dapatkan figura Popoboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi.
Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong, weh. Bukan cikgu dah ucap bye-bye ke tadi? Kebenaran. Tak pernah cakap bye-bye. Tetapi, hai, tolong! Hai, tolong! Cikgu Papa! Begitulah. Penat cikgu seluduk masuk dalam roda kapal angkasa ni. Sehingga terdampar di tingkap bilik yang cantik. Ish, sempat lagi puji bilik diorang tu. Sekarang ayo, mari kita teruskan perjalanan dengan Kapten baru kapal angkasa ni. Kapten Kebenaran, Papa Zola. Apa? Siapa yang bagi kau kebenaran jadi kapten ni, ha? Kebenaran. Tak perlukan kebenaran. Itulah kamu tak tahu. Sia-sia jadi komander tapi tak reti teorem Pythagoras. Tengok ni. Kan lagi dekat kalau kita ikut jalan lurus macam ni. Kan? Tak belajar matematik ke? Tu, si nyamuk amuk tu. Oi, nyamuk apa yang besar sangat tu? Ini, kalau kau digigit, habis kurus kebenaran ni. SOS? Sos? Baik. Nak hantar sos cili ke tomato? Signal SOS. Save our ship. Bukan sos cili ke tomato. Tekan butang merah tu cepat. Cakaplah elok-elok. Tak payahlah nak marah-marah. Lagi. Habiskan dia, cikgu! Baiklah, rasakan tamparan kebenaran. Ya! Syabas anak muridku. Syabas. Terbaiklah cikgu. Habis nyamuk tu kena tepuk tadi. Bak kata pepatah, tepuklah dada, tanya selera. Tapi tepuklah nyamuk bila dah tak ada idea. Di atas keberanian dan daya pemikiran kreatif dalam menyelesaikan krisis tadi, kamu dianugerahkan pangkat Kapten. Tahniah Kapten Papa Zola. Aduh. Lain kali jangan guna teorem Pythagoras lagi, ya? Terima kasih, Komander. Apa? Kena serang? Tadi kami dapat mesej kecemasan. Apa pasal tak kejutkan kebenaran tadi, ya? Dah puas kejut. Cikgu yang tak bangun? Berani kamu membiarkan kebenaran tertidur? Ayo, kita masuk ke stesen angkasa. Tak apalah. Mainlah kita tengok TV ke apa ke. Remote mana remote? Cerita apa ni? Ayo, cikgu ni. Inilah mesej kecemasan tadi. Ni, cerita jualan mop ni. Sejak bila si kecil ni dah jadi besar? Tumpah tanya. Bila guru kat mana? Sabar. Tunggu sekejap, wahai badut sirkus. Badut sirkus kau panggil aku? Habis tu apa? Badut sirkus. Maaf, lauk saya terkelakar. Setakat naga kepala 2. Anak murid kebenaran. Ada 3 kepala lah. Boy, kuasa 3. Bodohnya gaya. Paus merah ke tu? Toya pujat. Apa dah jadi? Perempuan mana yang jerit tadi? Jerit? Perempuan mana lagi? Kalau bukan kucing hijau ni. Dia bukan jantan ke? Oh, Dinda. Di manakah Dinda kebenaran? Dinda kau kat rumah. Kedindaan apakah ini? Ni Dinda kau pesan ni. Belacan, cili serbuk, beras kampit. Dah lah tak datang sabuk kebenaran. Ada hati nak suruh beli belacan. Boleh jalan. Dia ada kat sini. Dia kata boleh jalan tadi. Oh, boleh jalan ya. Belacan, cili serbuk, beras kampit. Belacan, cili serbuk.
Terbaik. Tahniah. Tak sia-sia kamu jadikan kebenaran sebagai idola kamu. Kan? Idola? Bila masa? Kalau Kapten Papa kat sini, siapa yang pandu kapal angkasa ni? Hei, dah tentulah kucing kanan kebenaran. Nampaknya hanya ada satu jalan sahaja, wahai anak-anak murid kebenaran. Hah? Apa dia, Kapten Papa? Apa lagi? Kita minta tolonglah. Tolong! Ish, Kapten Papa ni, tunggulah saya. Enjin kita dah rosak habis. Dah tak boleh bergerak dah ni. Kita kena pergi cari alat ganti itu cepat. Baiklah, Ocobot, Gopal, Frank, ikut aku. Ya, Yin, Cactus, ikut saya. Hai, nak pergi mana? Tak ada mana. Kita relax je kat sini. Biar budak-budak tu pergi cari alat ganti. Alah, boleh pula macam ni. Bistilah boleh. Apakah kamu tak nampak ke kawasan ni macam mana? Kalau ada alien datang curi kapal angkasa kita, jadi besi segeram macam mana? Ada betul juga tu. Okey, Kapten Papa jaga kapal angkasa. Kita orang cari alat ganti. Jom! Jom! Selamat, tak payah pergi. Aduh, kenapalah suruh kebenaran bawa kucing ni masuk? Akulah ladun yang durjana, meropak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Siapa kau ni? Akulah Papa Pirate, musuh kebenaran, kekasih kejahatan. Macam mana lagi? Penat kebenaran potong akak-akak ni satu malam, tahu tak? Saya lah Kapten Papa. Naik cepat. Jom! Tak boleh lagi. Kita kena tolong Bobo Boy dapatkan passport dulu. Tapi mana Bobo Boy? Inilah dia masalah anak-anak muda. Member, tinggalkan member. Rasa sayur apa pula tu? Tolong! Mana Bobo Boy? Berhenti! Stop! Ni reta! Tumel Gika! Yang meti kudasai! Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Ish, cikgu ni kenapa? Tak habis-habis nak balik bumi. Itulah yang kamu tak tahu. Kebenaran sentiasa homesick. Sejak jadi kapten ni, kebenaran dah jarang balik rumah. Anak bini kebenaran dah rindu dah. Papa, bila Papa nak balik ni? Pipi dah rindu. Mama pun sama. Hai Papa, dah 2 minggu dah ni. Awak tak ingat jalan balik rumah ke? Macam tu ke rindu? Itulah. Kamu single mingle di mana nak faham? Orang perempuan, kalau dah rindu, memang macam tu. Lapar pun macam tu juga. Isyarat ni memang panggil kita. Panggil Bobo Boy. Panggil aku? Kenapa pula? Nama pun Bobo Boy Galaxy. Bukan kawan-kawan Bobo Boy Galaxy. Bobo Boy, sorry. Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya.